Hello semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini, kita akan meneroka segala yang perlu anda tahu tentang Suzuki Jimny, SUV off-road kompak yang telah memikat hati ramai dengan keupayaan lasak, harga berpatutan, dan reka bentuk retro yang ikonik. Diperkenalkan buat kali pertama pada tahun 1970, Suzuki Jimny telah melalui 4 generasi sambil mengekalkan ciri utamanya, chassis ladder frame yang ringan, ganda pegun, dan sistem pacuan 4 roda, 4WD, yang boleh dipercayai. Model generasi keempat terkini, JB74, yang dilancarkan pada 2018, dikuasakan oleh enjin 1.5 liter K15B petrol yang menghasilkan 102 tenaga kuda dan 130 Nm torque, dipadankan dengan transmisi manual 5 kelajuan atau automatik 4 kelajuan. Gabungan ini, bersama dengan sistem All-Grip Pro 4WD serta Low Range Transfer Case, menjadikan Jimny antara kenderaan off-road paling hebat dalam kelasnya, mampu bersaing dengan SUV yang lebih besar dan mahal. Dibina untuk pengembaraan, Jimny hadir dengan spesifikasi off-road yang mengagumkan, termasuk sudut pendekatan 37 derajat, sudut keberangkatan 49 derajat, dan sudut tengah 28 derajat, serta jarak kelegaan tanah 210 mm. Saiznya yang ringan dan kompak, 3.480 mm panjang untuk model 3 pintu dan 3.645 mm untuk model 5 pintu, membolehkannya melalui laluan sempit yang sukar dilalui oleh SUV yang lebih besar. Pada 2023, Suzuki melancarkan Jimny 5 pintu, menawarkan lebih ruang dan keselesaan tanpa menjejaskan ciri off-roadnya. Jarak roda yang lebih panjang, 2.590 mm, memberikan keselesaan lebih baik untuk tempat duduk belakang serta ruang kargo yang lebih luas, menjadikannya lebih praktikal untuk kegunaan keluarga. Di bahagian dalaman, Jimny dilengkapi dengan kabin yang ringkas tetapi berfungsi, termasuk sistem infotainment skrin sentuh 7 atau 9 inci, Android Auto, Apple CarPlay, kawalan iklim, serta butang kawalan di steering. Walaupun reka bentuk dalaman lebih ke arah praktikal dan tahan lasak, sesetengah pengguna mungkin merasakan ia agak asas berbanding SUV moden lain. Dari segi keselamatan, Jimny hadir dengan 6 beg udara, ESP, ABS, kawalan turun bukit, dan chassis body on frame yang kukuh untuk perlindungan impak yang lebih baik. Harga Suzuki Jimny juga agak kompetitif di pelbagai pasaran, dengan anggaran harga sekitar RM100,000, RM140,000 di Malaysia, $12 -15 lakh di India, RM68,000, RM85,000, €25,000 campur di Eropah, RM127,000 campur, dan $35,000 campur AUD di Australia, RM110,000 campur. Namun, Suzuki belum melancarkannya secara rasmi di Amerika Syarikat, menjadikannya pilihan import sahaja. Walaupun Jimny cemerlang di laluan off-road, ia mempunyai beberapa kelemahan seperti tiada pilihan enjin diesel atau turbo, ruang kargo yang terhad untuk model 3 pintu, dan ciri dalaman yang agak asas. Namun begitu, bagi peminat kenderaan off-road yang mencari SUV yang boleh dipercayai, menyeronokkan untuk dipandu, dan mempunyai keupayaan lasak yang hebat, Suzuki Jimny kekal sebagai pilihan terbaik dalam segmennya. Jika anda menikmati perbincangan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak ulasan dan perkembangan terkini dunia automotif. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Adakah anda akan memilih Jimny berbanding SUV off-road lain?